Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. So hari ni kita nak review kepada anda satu unit kereta yang available dekat kita punya showroom, Special Edition, yang ni circuit package GRMN tahun 2024 dan mileage dia baru 41 km. GRMN GR4. Okey, yang ni special package. Dia dah datang dengan, orang kata dah ada spoiler. Yang ni dah ada spoiler. Yang ni original punya spoiler lah. Okay, carbon CF dengan bonnet dia pun dia pakai CF. Lepas tu dekat dia punya hood, so hood sini dia pakai CF full carbon. Okay, so kereta ni dia lebih ringan compare dengan model GR yang biasa guys. Okay, ini pandangan depan 3 LED dah full dengan body kit. Lepas tu dia datang dengan Recaro bucket seat. Dua bahagian dalam bahagian dalam dia seat dia dah buang. Okay, dia nak lagi ringan 20 kg compare dengan model yang biasa. GRMN, lampu dia, kemasan dia, diffuser, dan dia pakai rim size 18. Nampak rim BBS. Dia pakai rim BBS Toyota Gazoo Racing, tayar jenis Yokohama. Tayar masih elok lagi sebab dia punya mileage dia baru 41 km. Bawah sini dia ada skirting sikit. Okay, ada skirting sampai ke hujung. Okay, mirror housing dia pakai warna hitam. Dalam dia pakai bucket seat dalam dia GRMN bucket seat bucket seat dia sangat berkeluk macam model GT3 punya bucket seat, dan dia pakai full Alcantara. Okay, dalam dia steering dia pakai full Alcantara. Mileage baru 41 km. So yang mana kata berminat nak cari Toyota GRMN Racing Circuit Package, boleh contact Din, boleh datang ke showroom, boleh buat appointment lah. Kereta sangat lawa. Yang ni dia pakai frameless punya. Okay, nampak dia punya frameless design. Lepas tu Alcantara. Okay, GRMN ni dia ada dua color. Satu warna merah macam ni dan satu warna matte grey. Yang matte grey tu lagi susah nak dapat. Yang ni pun dah, orang kata dah payah nak dapat. Dan tak banyak yang market recon bawa masuk lah. Kita antara yang bawa masuk unit ni. So yang mana berkenan nanti boleh contact Din, tekan link dekat bio. Yang ni GRMN jarang korang jumpa dekat jalan. Sebab dia limited 500 unit sahaja untuk dapatkan unit ni lah. Okay, 500 unit sahaja. Dan kita bawa masuk 2 unit, satu dah sold dan satu yang available yang ni lah. Okay, so yang mana kata berminat nanti boleh contact kita.